Tapi benda ni penjajah dia tak nak kita tahu. Kan? Dia kata orang Melayu ni dapat Islam lambat. Nabi 570 Masihi, 610 Masihi dapat wahyu. Dia kata orang Islam ni dapat kurun ke-14, 1400, 1300, 1200 lambat. Tuan-tuan, tak logik China Islam, India Islam, tengah-tengah ni belum Islam lagi, tak logik. Memang tak logik. Sebab tu kajian-kajian terkini di Baros tu merupakan gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Di situ ada makam wafatnya 48 Hijrah. Jadi banyak juga ulama-ulama kita menulis mengenai tentang bahagian Nusantara kita ni. Jadi bahagian Nusantara kita ni diislamkan dan negeri-negara. Jadi apabila dah masyarakat Islam, negara pertama Islam di Nusantara ini secara rasmi adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak 840 Masihi. 850 Masihi. Kerajaan Perlak. Dia waktu tu dah zaman Kerajaan Abbasiyah. Lepas Rasulullah, Umayyah, lepas Umayyah, Abbasiyah. Jadi Kerajaan Perlak dan Islam. Itu kerajaan Islam pertama, Perlak.